Dunia hari ini bergerak pantas dengan teknologi digital. Sekolah bukan lagi sekadar tempat belajar secara tradisional, tetapi menjadi pusat inovasi dan kemahiran digital. Dengan bahan digital, pendidikan menjadi lebih mudah diakses, menarik dan interaktif. Dengan bahan digital, pelajar boleh belajar secara interaktif dan mengembangkan kreativiti mereka. Bahan digital juga membuka peluang keusahawanan di peringkat sekolah. Korang buat apa ni? Tengok Shopee. Kita boleh menggunakan media sosial untuk mempromosikan kelab kawan kita. Saya juga dapat boleh membantu membuat poster menggunakan Canva. Bagus. Kita juga boleh membuatkan Shopee atau kita shop ke jualan secara dalam talian. Dengan kemahiran digital, pelajar boleh mempelajari cara berniaga sejak usia muda dan bersedia untuk ekonomi masa depan. Di dunia digital, keselamatan maklumat sangat penting. Okey pelajar, pastikan jangan sewenang-wenangnya klik pada pautan yang mencurigakan. Okey. Pelajar perlu bijak menggunakan teknologi dan mengelakkan ancaman cyber seperti penipuan dalam talian dan kecurian data. Mari kita manfaatkan bahan digital untuk memperkasakan diri, sekolah dan negara. Masa depan digital berguna